Hari ni kita nak berbuka dengan nasi kandar yang paling mantap sekali. Oh yeah. Lepas tu ada nasi Afghan and nasi kushbu. Serius enak banget. Video ni sangat menarik. Korang tengok sampai habis. Jangan lupa tekan like dan komen je apa-apa. Titik pun boleh. Tadi saya jalan-jalan dekat Cenderai Terengganu nak cari lauk berbuka. Tiba-tiba pula ada bau yang sedap dari kedai makan nasi kandar Sempoi Ganu. Jadi saya terus masuk ke dalam nak tengok apa yang bau sedap ni. Wah, rupa-rupanya saya baru tahu untuk bulan puasa ni ada menu nasi kandar macam biasa dengan bermacam jenis lauk pauk. Tapi ada satu lagi yang saya tertarik. Saya juga ada order dia punya nasi Afghan. Satu bekas dia ni memang banyak sangat. Lepas tu atas ni ada hiasan lagi. Yang ni pula dipanggil nasi kushbu. Nah guys, siap ada ayam tanam lagi. Dah siap saya buku-buku, saya balik dekat rumah. Disebabkan puasa ni kita nak diet. Ni lah antara sedikit menu yang saya order tadi. First kali kita nak rasa dia punya nasi Afghan. Yang ni saya ambil sekali dengan lamb shank 30 ya je total. Saiz lamb shank yang kita dapat pun memang besar. Tekstur daging ni pula lembut yang amat. Saya tak gigit pun, letak bibir je pun dah terlerai. Rasa rempah dia pun meresap dalam daging ni. Nak lagi best, makan pula dengan nasi Afghan. Rasa dia macam rempah-rempah lemak manis gitu. Makan pula dengan sambal hijau dia, masam-masam fresh gitu. Memang mantap weh. 100% beza dengan nasi Arab rasa dia. Nasi Afghan ni selain lenseng, kau dah boleh makan dengan kambing ataupun ayam. Kalau untuk ayam 17 ya je. Dapat makan gini puas hati. Seterusnya pula kita nak rasa nasi kushbu. Yang ni saya ambil sekali dengan ayam tanam dia. Nah, yang ni pun lembut juga guys. Letak dalam mulut terus hilang. Beras nasi dia ni cantik terlerai. Yang ni korang kena makan dengan kuah sabji and acar dia. Alam tu saya tambah kambing terus. Yang ni rasa aroma rempah dia sangat kuat. Kuah dia pula ada rasa pedas lemak. And acar tadi buatkan rasa lebih balance. Nah, korang tengok kambing ni saya ada sumsum lagi. Wow, puas hati. Lupa saya nak mention, yang datang sini dapat air buah free. Tapi tadi dah habis, dia bagi air tebeng untuk orang tak awal. Next menu terakhir kita nak makan nasi kandar. Nah, yang ni semua menu favourite saya campur. Daging, telur ikan, kambing. Lepas tu korang boleh request nak asing ataupun kuah campur terus. Tapi kalau saya letak sekali, lagi lama kita perang lagi sedap. Korang boleh beli terus petang ni, nanti buka barulah kuah and nasi dia paluk molek. Nah, dahsyat guys. Dekat sini memang famous sangat dengan nasi kandar. Yang paling favourite saya dia punya ayam bawang. Ataupun kalau korang nak rasa dia punya telur ikan pun padu juga. Overall memang puas hati, sedap-sedap. Portion nasi Afghan dengan nasi kushbu tadi pun banyak. Boleh makan 2 ke 3 orang tadi. Jadi korang jangan lupa tahu datang cari lauk pauk ataupun nasi Afghan di nasi kandar Sempoi Ganu. Let's go.